Baik, sedia semua muka surat 29. Kita baca ayat 187. Sedia, tarik nafas dalam. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Berarti saya dulu ambil balik من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Okey. Ayat 187 semua banyak hukum kat sini. Jadi ambil masa dulu. Okey, cuba kira betul-betul ada berapa hukum semua sekali. Puan Hana, Waalaikumsalam. Puan Lija pagi, Waalaikumsalam. Maaf hari ni tak dapat bersama dalam kelas hari ni. Okey, baik, tak apa Puan Lija. Puan Nikma, Waalaikumsalam. Selamat pagi, JB jelas, Alhamdulillah. Puan Nora Nizan, Waalaikumsalam. Puan Adida dia ada 31. Banyak sebab setengah muka surat juga kan ayat ni. Oh, ada 3 jawapan ni setakat ni. Waalaikumsalam Kak Ma, selamat pagi. Macam ini 34, Puan Anna 32, Puan Ramadan 32. Mana satu betul ni? Ada 3 jawapan, 31, 34, 32. Puan Kaida 32. Setakat ni 32 lah majoriti. Puan Jamila Jaafar 32. Okey. Kita tengok kita tengok sama-sama, kita kira. Yang pertama sekali, mim mati bertemu lam, izhar syafawi, IZS. Yang kedua, as-siyami, perkataan as-siyami, alif lam syamsiyah, ALS. Yang ketiga, perkataan ar-rafathu, alif lam syamsiyah juga, ALS. Okey, ni yang ketiga. Yang keempat, tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, IBG. Yang kelima, mim mati bertemu waw, izhar syafawi, IZS. Yang keenam, nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi, IKH.
Yang ketujuh, mim mati bertemu lam, izhar syafawi, IZS. Yang ke-8, tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, IBG. Yang ke-9, lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. Yang ke-10, mim mati bertemu kaf, ikhfa haqiqi, izhar syafawi, IZS. Yang ke-11, nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi, IKH. Yang ke-11. Okey, ini yang ke-12. 12, mim mati bertemu ta, izhar syafawi, IZS. 13, nun mati bertemu fa, ikhfa haqiqi, IKH. 14, mim mati bertemu fa, izhar syafawi, IZS. 15, mim mati bertemu waw pun sama, izhar syafawi, IZS. 16, nun mati bertemu kaf, ikhfa haqiqi, IKH. 16. 17, perkataan al-ana, alif lam qamariyah, ALQ. 18, lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. 19, al-khaytu, alif lam qamariyah, ALQ. Okey, 19. 20, al-abyadu, alif lam qamariyah, ALQ. 21, al-khayti, alif lam qamariyah juga, ALQ. Al-aswadi, ini yang ke-22. Hukum yang ke-22, perkataan al-aswadi, alif lam qamariyah, ALQ. 23, perkataan al-fajri, alif lam qamariyah lagi, ALQ. 24, perkataan as-siyama, alif lam syamsiyah, ALS. 25, perkataan al-laili pun sama, alif lam syamsiyah, ALS. 26, nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi, IKH. 27, mim mati bertemu ain, izhar syafawi, IZS. 28, perkataan al-masajidi, alif lam qamariyah, ALQ. 29, lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. 30 pun sama, lafzul jalalah, ALS. 31, perkataan linnasi, alif lam syamsiyah, ALS. 32, mim mati bertemu ya, izhar syafawi, IZS. So, siapa yang jawab 32 tu? Betul, tepat sekali. Puan Adil dan Adil. 9 ALS, 7 ALQ, 2 IBG, 9 IZS dan 5 IKH. Tu hukum dia. Okey. Puan Mazuna Syari, waalaikumsalam. Okey, seterusnya sambung ayat 188. Tarik nafas. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha. Berhenti kat situ, dua rakaat. Ambil balik wa tudlu. Tarik nafas balik dan dalam. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Berhenti kat situ dulu. Ambil balik litakulu. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun.
Okey, ayat 188 semua. Berapa hukum ada? Makcik Aini confuse kat Tilla dengan Zalika. Kenapa? Kat dua tu. Puan Zuraida Badri 12, Pak Ana 12, Pak Syamil Ayaya 12, Puan Kek Ida 12, Puan Nikmah 12. Okey, setakat ni ayat 188 satu jawapan je ada. Puan Jamilah Jaafar 12, Puan Normala Aidil 12, Kak Amah 12, Pak Adidah 12, Puan Kakumi 12, Pak Rosani 12. Okey, so betul lah tu 12, semua jawab 12 tu. Okey, yang pertama sekali, mim mati bertemu waw, izhar syafawi IZS. Yang kedua, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi IKS. Yang ketiga, mim mati bertemu ba lagi, IKS, ikhfa syafawi. Yang keempat, perkataan al-batili, alif lam qamariyah, ALQ. Yang kelima, perkataan al-hukami, pun sama, alif lam qamariyah, ALQ. Yang keenam, tanwin bertemu mim, idgham ma'al ghunna, IMG. 7, nun mati bertemu hamzah, izhar halqi, IZH. 8, mim mati bertemu waw, izhar syafawi, IZS. 9, perkataan an-nasi, alif lam syamsiyah, ALS. 10, perkataan al-ithmi, alif lam qamariyah, ALQ. 11, nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi, IKH. Dan yang ke-12, mim mati bertemu ta, izhar syafawi, IZS. Okey, baik. Seterusnya ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Okey. Ayat 189. Total hukum ada berapa semua? Ayat 189. Pak Zuraida Badri 12 lagi. Okey, Pak Adidah 12, sama macam atas lah ni Pak Ana 12 juga. Puan Rosani 12, Puan Kek Ida 12, Puan Normala 12, Puan Nikmah 12, Puan Jamilah Jaafar 12, Kak Amah 12, Makcik Aini 12, Puan Syarmin 12, Puan Kamsia 12. Okey, so sama macam ayat tadi Ayat sebelum dia pun 12 juga. Okey, yang pertama sekali, perkataan al-ahillati, alif lam qamariyah, ALQ. Yang kedua, perkataan linnasi, alif lam syamsiyah, ALS. Yang ketiga, perkataan al-hajji, alif lam qamariyah, ALQ. Yang keempat, perkataan al-birru, pun sama, alif lam qamariyah, ALQ. Yang keempat, nun mati bertemu ta. Yang kelima sebenarnya, yang kelima, nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi, IKH. Yang keenam, perkataan al-buyuta, alif lam qamariyah, ALQ. Yang ketujuh, nun mati bertemu dha, ikhfa haqiqi, IKH. Yang ke-8, perkataan al-birra, alif lam qamariyah, ALQ. Yang ke-9, perkataan al-buyuta, alif lam qamariyah, ALQ. Yang ke-10, nun mati bertemu hamzah, izhar halqi, IZH. Yang ke-11, lafzul jalalah, Allah, alif lam syamsiyah, ALS.
Dan yang terakhir sekali mim mati bertemu ta izhar syafawi IZS. Okey. Baik, ayat yang terakhir sekali 190. Tarik nafas, kita baca satu nafas sampai tempat waqaf ni. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Berhenti 2 rakaat je. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Okey, ayat 190 tak banyak hukum. Semua sekali ada berapa semua. Pak Adil dan Aidil yang tadi tu 6 ALQ, 2 ALS, 2 IKH, 1 IZS dan 1 IZH. Okey. Puan Romana 5, Puan Zuraida 5, Puan Adil dah 5, Puan Ana 5, Kak Mah 5, Puan Nikmah 5, Puan Jamilah 5, Makcik Aini 5, Puan Mazna 5, Puan Kamsah 5, Puan Odi 5, Puan Rosani 5, Puan Kak Ida pun 5. Okey, satu jawapan juga ayat ini. Terakhir sekali. Yang pertama sekali lafzul jalalah Allahi alif lam syamsiyah ALS. Yang kedua perkataan allazina sama juga alif lam syamsiyah ALS. Yang ketiga mim mati bertemu waw izhar syafawi IZS. Yang keempat lafzul jalalah alif lam syamsiyah ALS. Dan yang kelima perkataan al-mu'tadina alif lam qamariyah ALQ. Okey, alhamdulillah. Selesai sesi bacaan talaki kita untuk pagi ini. Apa pun, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi live dengan saya pagi ini. Dan juga insyaAllah kita jumpa lagi malam nanti. Sesi bacaan Suratul Sajdah dan juga Suratul Mulk. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kifarah dan Suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.